Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan tahun 1447 Hijrah dapat dilaksanakan dengan penuh gilang gemilang di Stadium Tertutup Gong Badak, Kuala Terengganu. Hadiah yang turut ditaja adalah daripada Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIN juga telah berbesar hati untuk menaja hadiah tambahan kepada Johan setiap kategori tilawah Al-Quran dan hafazan Al-Quran tahap 3 berupa 2 gram bar emas YAPIN Gold Mutu 999 berjumlah 1,400 setiap seorang.